So guys, ini ialah AWE Q2 Magnetic Wireless Power Bank dengan kapasiti ialah 10,000 mAh. Ada maksimum 15 watt wireless charging sesuai untuk iOS ataupun Android. Okay. Built-in kabel, okay, korang kalau tak nak bawa kabel, dah ada built-in kabel, terus boleh tarik dan cucuk. Maksimum untuk output power dia ialah 35 watt. Ini punya power bank, user manual. So, okay, size dia consider still kecil, okay, macam wallet size. So kita tengok kat sini, ini dia punya magnet lah untuk korang nak lekatkan korang punya smartphone, mostly iPhone lah. Okay, dekat bawah sini ada dia punya LED indicator. So tekan saja butang sini untuk tunjukkan dia punya battery life. Dan dekat belakang sini ada extra kickstand. Okay. Type-C port dekat bahagian kanan sini ya, untuk korang nak charge ataupun charge keluar. Dan bawah sini ada dia punya kabel. Okay, dan berfungsi juga sebagai lanyard. Okay, cara nak charge ada beberapa cara. Yang pertama, of course, pakai wireless charging. Letakkan saja, takkan terus detect lah, takkan terus charge. Tak nak guna wireless, tak apa, boleh guna duanya built-in cable. Okay, tarik keluar dan cucukkan saja ke korang punya smartphone. Cara ketiga, tak nak guna kabel sedia ada, nak guna daripada dia punya Type-C port ni, cucukkan saja kabel korang, okay, dan cucukkan korang punya smartphone pun boleh juga. Okay, satu kekurangan mungkin untuk power bank ni ialah korang boleh guna satu cara at one time. Contohnya kalau korang guna wireless charging saja. Kalau guna cara wayar, secara berwayar sajalah. So contoh sekarang ni, saya tengah charge saya punya satu earphone menggunakan wayar. Tapi bila saya masuk ke wireless charging, okay, nanti dia tak akan charge. Okay, wireless charging dia akan auto cut off. So biasanya kalau saya cabut yang kabel ini, okay, coba balik, pasang semula, baru dia charge. Jadi guys, kalau korang berkenan dapatkan power bank daripada AWE ni, boleh dapatkan sekarang.